Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam hormat buat barisan juri yang bijaksana, penjaga masa yang setia, para hadirin yang budiman, serta rakan seperjuangan yang saya kasihi. Nama diberi Nadwa Rayani binti Muhammad Hilal dari Sekolah Menengah Konvent Jalan Pil. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan tajuk pidato Hentikan Vape, Hidupkan Harapan, Polis dan Masyarakat Bersatu. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini mengingatkan kita bahawa membentuk generasi muda mesti bermula sejak awal. Namun kini, rebung yang kita harapkan menjadi buluh yang teguh sedang digugat oleh asap berperisa yang dinamakan vape. Ia kelihatan moden, berwarna-warni dan kononnya selamat. Tetapi hakikatnya, ia adalah racun yang sedang menggugat masa depan generasi muda. Hari ini kita berhadapan dengan satu ancaman yang tidak berbunyi, tidak kelihatan ganas, namun perlahan-lahan merosakkan generasi, iaitu budaya vape dalam kalangan remaja. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2025, sebanyak 44,211 pelajar sekolah menengah dan 230 pelajar sekolah rendah telah terjebak dengan rokok dan vape. Lebih membimbangkan, remaja lelaki mencatatkan kadar tertinggi iaitu 23.3%. Angka ini bukan sekadar statistik tetapi ia cerminan betapa generasi muda kita sedang diancam oleh ketagihan nikotin yang boleh membuka pintu kepada dadah sintetik. Hadirin sekalian, vape bukan sekadar isu kesihatan. Ia adalah isu sosial, isu ekonomi dan isu masa depan negara. Dari segi isu kesihatan, vape meningkatkan risiko penyakit pernafasan, jantung dan kanser. Dari segi sosial, ia menurunkan benteng psikologi remaja untuk mencuba dadah lain. Dari segi ekonomi pula, kos rawatan kesihatan awam akan meningkat dan menjejaskan produktiviti negara. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jika kita terus biarkan vape berleluasa, penyesalan akan datang apabila generasi muda kita hilang masa depan. Persoalannya, siapakah yang harus bertindak? Adakah polis semata-mata atau masyarakat sekadar menjadi pemerhati? Hakikatnya, dalam menangani isu ini, polis dan masyarakat berpisah tiada. Polis sebagai penguat kuasa, masyarakat sebagai benteng pertama. Tanpa kerjasama kedua-duanya, usaha membendung gejala vape hanyalah sia-sia. Lebih khusus, Polis Diraja Malaysia telah menempatkan pegawai perhubungan sekolah di seluruh negara. Peranan mereka bukan sekadar menjaga keselamatan tetapi menjadi jambatan komunikasi di antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti. Mereka mendidik, memberi amaran dan membimbing pelajar agar tidak terjebak dengan budaya vape. Namun, usaha polis sahaja tidak mencukupi. Komuniti seperti ibu bapa, guru, NGO dan masyarakat haruslah berganding bahu untuk membina benteng nilai. Bersatu teguh, bercerai roboh. Oleh itu, pada hari ini saya berdiri dengan satu mesej yang jelas. Hentikan vape sebelum ia menghentikan masa depan kita. Hadirin sekalian, vape, jika kita terus biarkan vape berleluasa, kita sedang menukar masa depan generasi kepada asap yang memusnahkan. Tetapi jika kita bersatu, kita mampu menghidupkan harapan. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Biarlah nama kita terus dikenang sebagai generasi yang berani menghentikan vape demi menyelamatkan bangsa. Anak muda harapan bangsa, jangan terjerat asap berwarna. Polis dan masyarakat berganding tenaga. Hentikan vape demi menyelamatkan negara. Maka, marilah kita bersama-sama menjadikan slogan ini bukan sekadar kata-kata tetapi gerakan nyata. Hentikan vape, hidupkan harapan. Polis dan masyarakat bersatu. Sekian, terima kasih.